Kat rumah pun saya ada first gen juga. Saya design lah semua. Ini bumper yang saya design sendiri tu. Ini paling mencabar sekali nak melukis benda ni. Boleh lah dapat rupa sikit kan. Kita kena lukis 3D, lepas tu kita print. Assalamualaikum. Saya nama Wan. Rumah saya lah. Saya punya lab. Saya kat rumah pun saya bekerja juga. Saya tengah buat R&D lampu kereta belakang saya punya CPU. Macam-macam lampu tu dah crack kan. Sebelum ni saya ada buat forming kan. Itu tak cantik lah tu. Saya nak buat lain lah. Ini yang original dia dah terlalu mudah. So apa saya cuba buat? Saya nak replicate dia lah. Ini dah cubaan yang ke berapa ratus kali ya. Ada macam-macam version saya buat. Saya pakai resin lah, pakai apa untuk buatkan dia punya mold. Kalau dia nak buat smoke lah kan, tepi lembik pula. Lepas tu mula dulu dia bubble-bubble macam ni. Bila bubble saya kena buat degassing lah, nak kena buat pressure pot lah. Tak cukup sifat, apa kebenaran lah, apa tak tahu lah. So ni dah nak jadi dah, tapi ada apa, tak cukup juga sebab dia bubble kan. Ni saya pakai pressure pot saya ni, pakai pump tayar ni, nak dapatkan dia 45 PSI. So yang paling nampak macam okey lah, ni saya nak kena gosok lah. Saya nak kena gosok. Ini yang paling mencabar sekali pasal original dia pun dah macam gitu. So saya kena buat balik pakai tanah liat lah ni apa semua ni. Untuk balik apa semua nak dapatkan dia punya apa kata original bentuk lah. So kalau dia duduk dekat sini saya nampak macam gitu lah. Tak tahu saya nak buat dia sama ada smoke semua ataupun color ni. Kalau smoke semua gitu. Okay, ni semua tak jadilah, tapi saya akan jadikan dia. So dia punya proses dia macam itulah. Kat rumah pun saya ada first gen juga. Saya design lah semua. Ini bumper yang saya design sendiri tu. Ini paling mencabar sekali nak melukis benda ni. Boleh lah dapat rupa sikit kan. Kita kena lukis 3D, lepas tu kita print. Ni dia punya, saya nak buat macam EV punya engine skala 1/4. Ini dia punya yang kita panggil smoke, tetapi filmik. Ini yang malam tadi saya buat, keras kan. Dia mold. So dia mold je macam itu. Dia dah kering, buka macam ni apa ni. Semua dapat kan, dia dapat skru dia semua dapat. Ni kena finishing balik lah. Gosok, lepas tu mungkin kita letak apa nama kata, kasih dia satu lapis lacquer ke apa. Saya akan buat tu version lah. Satu version smoke, satu version clear, atau mungkin satu version lagi yang nampak original lah. So macam itulah guys. Saya kat rumah saya buat kerja juga. Kat workshop pun saya sama buat kerja. So kat workshop sebab tu saya bagi Cik Faiz tu handle dekat workshop. Bila saya dah siap macam ni, saya akan workshop pula. Lepas tu saya akan monitor juga. Itu saja. Thank you so much guys for watching. Travel to the corner.